Hai, Assalamualaikum. Nama saya Husna Fahmi. Semalam saya ada tunjuk macam mana kita nak modeling rumah. Tapi hari ini saya nak tunjuk macam mana kita nak letak lighting lampu RGB di dalam keyboard gaming. Okey, jom. Okey, yang pertama sekali kita ada keyboard. Keyboard yang saya dah model lah. Okey, keyboard lampu RGB tu dia kena berada di bawah button-button keyboard tu. Jadi saya kena bawa button keyboard ni letak di atas. Dan lampu tu saya kena letak di kawasan ini. Okey, kalau saya pergi kepada mode material preview, saya dah buat satu macam papan untuk jadikan dia sebagai lampu. Okey, untuk lampu RGB kan dia lebih menarik kalau kita jadikan lampu dia macam pelbagai. Nampak tak? Dia hanya ada satu lampu saja. Lampu warna putih. Dan saya boleh terangkan dia dengan meningkatkan dia punya strength. Bila kita sebut lampu RGB keyboard ni, lampu dia selalunya warna-warni kan, dia nampak lebih menarik. Okey, jom kita buat. Okey, kita kena pecahkan kepada 5 bahagian. Okey, contoh yang pertama, kita kena masuk dalam edit mode dan saya tekan Ctrl R. Okey, buat nampak. Okey, saya akan masuk edit mode, tekan Ctrl R dan pecahkan dia kepada 5 bahagian macam ni. So, nak 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Okey, untuk bahagian sebelah kiri sekali ni saya mungkin nak letak warna kuning dulu. Okey, sekali lagi tekan new, tekan button tambah, new, tekan surface dan kita ambil emission. Okey, kemudian kita tekan permukaan ini dan tekan assign. Okey, dia dah jadi warna putih. Tapi saya kata saya nak warna kuning kan. Okey, saya tukar ini kepada warna kuning. Okey, cuba tengok hasil dia. Dah ada warna kuning bahagian ni. Okey, tapi besar lagi saya nak buat macam ada warna kuning, lepas kuning, oren, lepas oren, apa? Merah, purple, biru. Macam itulah. Okey. So, masuk balik sini. Tekan sign. Okey, siap. Okey, jom tengok hasil dia. Yo, dia menyala. Okey, apa kata saya letak sini? Dia ada lampu tu. Nampak tak? Tapi dia tak terang. Okey, jom kita terangkan dia. Saya bawa balik ini ke atas. Saya letak, ungu dia saya tak buat dia emission. Sepatutlah dia ternyala. Kan dah terang. Okey, kita letak dia. Okey, alhamdulillah maka dah siap dah saya punya keyboard ni. Okey, macam mana? Menarik tak? Jadi untuk modeling ni bukan sekadar awak belajar untuk kita model kepada bentuk yang kita nak ataupun objek yang kita nak, tapi bahkan kita boleh letak lighting dekat situ. Maksudnya nak kata dekat sini kalau awak join program 3D animation di Todd Academy, awak bukan sahaja buat modeling semata-mata, tapi awak juga boleh produk yang awak nak. Awak macam contoh awak nak belajar macam mana nak buat produk headphone, macam botol air, apa lagi awak nak produk keyboard dan juga mouse kan, awak nak jual. Macam mana kita tengok iklan tu macam tiba-tiba ada botol terbang, lompat-lompat semua tu kan. Semua menggunakan 3D dah tu. Okey. Jadi kalau berminat, daftar sekarang. Terima kasih, jumpa lagi. Tapi kalau ada apa-apa komen yang awak nak buat lepas ni, sila komen di bawah. Ciao.